Baru-baru ini, viral di media sosial apabila seorang lelaki mendakwa sekumpulan penari kebudayaan dari Sarawak dihalau oleh pihak pengurusan KLCC hanya kerana mereka mahu mengambil gambar di Taman Bangunan Mercu Tanah Negara tersebut. Disebabkan insiden yang berlaku ini, beberapa pertubuhan seni bela diri tradisional datang ke KLCC dengan berpakaian busana tradisional Melayu. Mereka datang dengan harapan dapat membuka mata orang ramai tentang tingginya nilai pakaian tradisional ini. Kita dapat dari Facebook ada rakan-rakan yang telah dihalau dari sini. Kita tak pasti apa dia punya puncanya, tapi kita nak memastikan adakah benar apa yang diperkatakan dan tidak ada tindakan pun mereka lalu sajalah. Berpakaian serba anggun dengan perhiasan yang mempesona menarik perhatian pengunjung yang datang berjalan bersama ahli keluarga. Seperti yang dapat kita lihat, mereka mengambil gambar bersama pemakai busana. Rata-rata pengunjung berasa sangat kagum dengan pemakaian busana ini. Pemakaian busana lengkap seperti ini sudah jarang dapat dilihat dipakai oleh orang ramai pada zaman moden ini. Ada pihak macam dipandang macam benda itu sebagai benda asing lah. Padahal di sisi ni sebenarnya dia wujud sebelum dia wujud kat tanah Melayu kan. Tanah Melayu ni maknanya sepatutnya tak perlu nak larang benda-benda macam busana ni, dianggap macam low class low level tau. Kita sebagai orang awam, kita ada hak untuk berbusana. Jadi apa salah kalau orang lain boleh buat, kenapa kita busana Melayu tidak boleh buat di KLCC? Sebabkan ini KLCC adalah hak kita dan kita patut berbangga yang busana Melayu dan KLCC adalah dalam satu gabungan yang baik. Mengapa berbusana tradisional dianggap lapuk pada zaman ini? Apa yang menyebabkan perkara ini berlaku? Jangan kita biarkan arus pemodenan menyebabkan kita lupa pada asal usul. Nadia Ani Zulkarnain melaporkan untuk MCTV.